Halo korang. So, kembali lagi dalam channel ni. So, kita ada satu game hari ni yang bertajuk The Shopping List. Shopping list ni bermaksud korang selesaikan shopping list korang dan cari-cari barang lah maksudnya. So, kalau korang dah ready, duduk diam, makan popcorn dan jom kita tengok. Aku rasa macam nak try voiceover lah, tapi macam aku tak pandai. Okay. Don't trust a stranger. Okay. Kenapa kita kena trust stranger pun tak tahu. So, thank you for the warning. Okay, so kita kat mana? Apa sah gelap sangatnya? Aku tak nampak apa-apa. Dia kata, I'm really gonna miss my hometown. I hope moving to the city will give me more opportunities in life. Ah man, I almost forgot. I have to finish my shopping list before I crash at my new apartment. So basically dia besar kok sangat ni bunyi guru dia ni. Kejut aku. Okay, so basically macam aku cakap tadi, dia nak completekan shopping list dia lah. Maksudnya dia daripada kedai dia. Wah, tak. Okay, so kita boleh check. So kita kena beli apa ni? Kena beli susu, shampoo, mainan. Mainan kau nak beli untuk apa? Okay, everybody, kita orang dewasa tapi kita beli mainan juga ya guys. So kita lagi perlukan coklat, kita perlukan printer, paper, bunga dan juga daging. Okay. So baby ni agak nice kalau korang tengok. Macam nice macam tu kan. Tapi mana kereta? Kenapa kau tadi kau bawa kereta? Lepas tu tak itu kan orang kan? Aku nampak macam orang ke? Okay, bukan. So macam aku cakap lah, kau bawa kereta tapi kenapa kau tak pergi terus? Dia kata, honestly I could get used to living here. I just hope these stores are open at night. Kalau lah kedai ni open 24 jam, okey lah maksudnya. Okay. Ni tempat apa ni? Okay, aku tak nampak langsung apa ditulis situ. So, kita masuk je lah. Okay, grocery store. So, kita kena cari apa tadi? Kena beli susu ke? Susu. Kena beli susu. Okay, susu. Bang, kenapa? Ni orang betul ke? Oh, okay, orang betul. Bang, bangun. Hello? Dia, who the hell are you? Bang, nak beli susu. Okay. Aku tulis Zen. No. Okay. Zeno? What a stupid name. What kind of weirdo would name anyone something like that? Habis kau ingat nama kau bagus sangat, Noel. Noel. Anyways, what can I do for you? Well, do you happen to know where the milk is? Tahu susu kat mana bang? Susu. Saya nak susu. Saya nak susu paling fresh yang abang ada. Baru perah lagi. Saya nak beli lembu tu sekali kalau boleh. Tapi saya dah tak ada duit. Saya nak beli susu je. Bang? Abang? Besarnya kening dia. Weh. Besar amat ni kening ni bang. Bang? Minta separuh kening bang. Saya tak ada kening. Dia sejuk. So tadi dia kata, hai. Dia kata, susu tak ada. Bang? Bang tahu susu kat mana tak? Dia tak kerja sini pula. Kenapa abang tak apply je? Abang tu tidur tau tak? Muka dia macam Justin Bieber. Okay, dia kata dia kena pecat. Kenapa? Kenapa kena pecat? Kenapa kena pecat? So ini efek AI lah ni. Hati korang, AI orang kata AI ni membawa bahaya kepada kita. Okay. Kata continue busy pula. Kau busy buat apa? Kalau kau nak kerja, kau pergi apply. Kau duduk sini buat apa busy? Okay, aku nak cari susu aku. Susu habis. Bang, susu habis. Bang, susu habis ya bang.
Saya nak yang kat dalam kotak tangan abang tu. Tak jumpa. Susah habis. Okay. Bagus. Submit dah. RM16 je. Alah, kenapa dia nangis? Sorry. Saya nak beli susu. Tadi abang kata saya boleh beli kalau saya bagi double price kan. Jadi kenapa abang nangis? Bagi tahu saya. Okay, so dia kata kat sini kita kena berhati-hati dengan disappearance yang berlaku. Okay, faham. Okay, bye-bye. Macam tu sekali. Susu aku? Yeah, susu. So kita kena beli shampoo. Oi, gelap ni luar ni. Okay, so kan kadang-kadang kalau aku pergi shopping kan, macam kadang-kadang tu aku selalu tengok bahagian Frozen. Aku tak tahu kenapa. Hai. Hello bang. Ya bang. ID saya tak bawa ID bang. Jangan tahan saya please. Berkata dalam hati. Tak nak. Nampak. So kita kena cari ID ke? Ruben. Anak. Itu je lah aku boleh tipu. Okay. Kita tinggal ID dalam kau. Relax lah. Kena lalu je. Okay, so maksudnya dia rabun. ID card apa ni? Okay, Billy set. Okay, cantik. Kita dapat ID siapa kat situ, siapa bang kat situ. Ni catfish ni ke? Ni mesti catfish. Okay, to long enough. Sorry about the delay, but I got what you want right here. Okay, abang dah rabun tu, abang rabun je. Saya ni betul dah bagi ID kat saya. Ya, betul. Tak tipu. Damn, chill. Relax lah. Marah-marah. Kita ada radio. Apa ni? Music box. So maksudnya music box tu ada bawa kenangan kat kita Tapi kenangan apa aku tak tahu. Aku tak pernah ada music box. 1975. He led her to his kingdom where he was joyfully received and lived for a long time afterwards, happy and contented. Wow, wasn't that story exciting, sweetie? That was very good. Sorry. Haha, you're so cute. I love you, sweetie. I love you too, nak. I love you too, mak. Mak, saya sayang, mak. Okay, aku berhenti. Tapi siapa tinggalkan kat sini? Aku tak tahu Nampak aku rasa ada orang belakang aku. So kita kena dekat Body Shop, kita beli shampoo. Sabun di bilik mandi. Kak, would you like? Hi, welcome to the Body Shop or whatever. How can I help you? The hi. Well, I just need some ordinary shampoo. Anything is fine really. So kita nak beli shampoo je kak. Apa-apa je kak, saya nak shampoo cepat. Saya nak balik cepat. Okay, cepat. Ya, saya beli mana satu. Okay, satu je. Okay. Kak, kalau dah tak ada orang beli 2 tahun tu, maksudnya dah expired kak. Mesti gas greasy, scout sosis, sham debu. Lain macam nama dia. And basic strawberry shampoo. So aku gas
Gus or Greasy Grams, Scott Sausage Shampoo, Depur, Basic Strawberry Shampoo. So aku akan ambil strawberry sebab aku risau benda ni kenapa. Ni macam ni untuk atuk-atuk. Aku muda lagi. Okay, ni aku tak tahu ni kenapa. Aku nak beli strawberry shampoo je lah. Okay, so jom kita cuba. Kenapa besar sangat shampoo dia ni? Wanginya shampoo. Okay lah. Aku beli. Okay, RM10. Okay, kita bagi RM10. Okay, chip the king. Silakan, saya baru balik kerja. Saya kata penat bekerja, jadi saya shopping malam. Kenapa semua orang cakap pasal kehilangan ni? Kenapa? Apa? Ada orang tengok? Kenapa ada orang tengok akak? Akak beritahu saya, ini bukan main-main. Ini bukan main-main. Akak jangan macam-macam. Akak, teman saya kak, saya takut. Akak teman saya lah, please. Okay, shampoo dan kita dah set shampoo. Okay, so kita ada beberapa. Itu bukan orang kan? So kita ada 1, 2, 3, 4, 5 lagi. Kenapa suka nak cari malam ni semua? 5. Tak faham aku. Kenapa senyap? Kenapa seram? Aku rasa seram. Ada orang ikut aku ke? Ini apa pula ni? Kenapa kedai mainan ni seram semacam? So kita masuk. Kita masuk dan kita keluar. Hello. Saya nak beli patung. Hai Timmy. Ini bukan kedai patung. Kenapa kedai patung ni seram sangat? Dia macam jual, aku tahu dia jual apa tu namanya, cakil ni. Tak ada, dia tak ada stuffed animal. Dekat sini ada coklat bar. Kenapa bunyi dia wow. Bang, tak ada siapa pun kat sini bang. Okay, apa abang nak saya tolong? Okay, aku bukan mekanik, aku bukan engineer. Kau nak aku hidupkan tu kenapa? Kalau saya bayar ni, abang bagi diskaun kat saya Okay, apa game apa pula ni? Aku kena main situ. Bam. Saya pakar. Wow. Dia kata, ya, abang ingat saya ni apa? Saya bukan orang biasa-biasa bang. Okay, dapat mainan, dapat coklat. Okay, so dia kata kat sini, kita tanya dia kenapa orang kata kita tak boleh keluar malam ni. So kalau aku rasa kalau ada pembunuh dalam game ni, aku rasa dia ni. Usually kalau ada apa-apa, dia kata orang yang kata itu semua warning tu semua macam satu orang kata apa, satu mainan je kan, satu ni je mesti dia pembunuh dia. Tak, kenapa gelap sangat ni? Astaga, ada orang ke? Tak ada kan, tak orang kan. Aku tengok shopping list je. Aku takut macam ada orang follow belakang aku. Kenapa ada lampu kat situ?
bosan situ. Oh, aku kena bosan situ. So, printer paper. Kalau kau ada kat situ, kau tunjuk diri aku. Aku ada karate dan aku tak berani gunakannya. Weh, aku menggigil ni. Apa ni? Ada rose. Hai, semua benda aku interact, semua benda masuk in memory. 1979. Ma, kenapa mak pergi, mak? Mak, saya rindu mak. Saya sayangkan mak. Saya sayangkan mak. So maksudnya kita hidup tanpa ayah Semasa ayah kita tak ada, so kita hidup dengan mak seorang je. Hello? Tak sekarang itu orang ke? Kereta kerusi. Aku dah paranoid. Tak, kenapa jauh sangat ni? Kan bagus kalau aku naik kereta je. I mean jalan ni besar tu untuk kereta. Okay, kita dah sampai tech store. Mak ai, jauh benar. Hello. Oh, mak kau. Hai lokal. Kenapa dia depan macam tu? Okay. Okay. Ya, okay. Sabar, Kal. Sabar. Oh. Arigato. So, kita nak printing paper. Yeah. Okay. Okay, RM2.99. Nah. RM3. Okay. Nak barang? Arigato. Bye Kal. Kenapa ada hallway kat sini? Seram ya, banyak seram ah. Oh lala. Kenapa kena lalu sini? Aku tak ada flashlight ke? Guna handphone kau ada? Ya, aku tak boleh tengok tab siapa tu? App. Saya ada karate, saya ada pistol dan saya tak berani menggunakannya. App. Kenapa gelamnya kawasan ni? Kenapa lampu dia kecil sikit sangat? Dan kenapa tak ada orang kat sini? Like, aku tahu benda ni jauh, tapi kenapa tak ada orang langsung? Oh, sebab diorang takut. Siapa ketawa tu? Kalau aku nak ketawa, aku boleh ketawa juga. Ha. Mana? Jangan dekat. Okay, so kita dah boleh buka tab. So kita ada bunga dan lagi ke? Siapa ni? Ashton Garcia, reward 1200. Okay. Siapa tu? Ya, memang off pun. Jangan cakap. Daripada awal lagi kita cakap.
Takut. Aku nak duduk sini. Tapi kita ada lagi 2 je. So kita kena pergi situ ke? Boleh balik sekali tak? Okay. Tak boleh. Ep. Hello. Weh. Apakah? Aku rasa ni pembunuh. Kenapa dia duduk situ? Sedangkan aku di sini menantimu hingga ke hari tua tiba. So ini kedai apa ni? Mildred Marigold. Kedai apa? Kedai bunga. Bunga. Alah, lock pula. Dah tengah malam macam ni bukannya break lagi. Dia tidur je terus. Okay, maksudnya ni bicycle punya owner. Lagi dia ketuk pintu. Hello. Oh, okay. Pergi kau daripada sini, kata. Aku tak buat apa-apa, aku nak bunga je. Please. Lah, okay, saya ambil bunga ni je ya. Terima kasih. So, kita tinggal daging. Okay, lepas tu nak pergi mana? Hujan. Ya betul. Aku takut dengan kereta ke? Okay. Saya nak ni je bang. Saya nak jalan-jalan je. Tak apa. Saya okey je dengan abang punya. Tak apa. Abang boleh pergi. Aku cakap pergi. Nak okay, no. Tak apa. Aku jalan je, tak apa. Hai hujan pun tak apa. Macam body saya kuat. Tak nak. Kenapa abang paksa-paksa ni? Saya tak suka dipaksa tau. Jangan. Hai, kau pergi juga. Tapi aku cakap ya dia tadi. Benda lah dia ni. Okay, abang. Tak, okay. Sekarang ni dia rabun. Tapi dia boleh nampak aku. Sedangkan sekarang ni waktu hujan. Okay, so okay, abang Ruben. Abang, kita panggil abang botak lah. Abang botak. Okay bang, saya nak pergi ke slaughterhouse ya. Boleh tengok belakang. No. Boleh tengok belakang, no. Seram, no. Tengok belakang, no. Ya bang. No, serius seram, no. Dia macam punya apa? Abang, ada orang kat belakang. Abang, dia pusing sini bang. Pusing sini bang. Saya tahu abang rabun. Apa dengar saya bang? Pusing belakang. Pusing. Dibawa laju bang. Weh. Bang. Rapat. Ini main cocok nampak. Ini cocok nampak ni. Lain macam. Bang, belok kanan sekarang. Oh, okey, dia dah tak ada. Okay, bang, dia tak ada. Abang kan polis, kenapa abang nak charge pula saya? Abang mana taksi juga ke mana-mana ni? Okay, terima kasih
Terima kasih. Bye-bye. Okay, slaughterhouse dia bukan kemain besar, no. Kemain besar. Lain macam. Hello. Saya nak beli daging. Okay, sekarang ni kalau aku nak balik macam mana? Ya, saya dah buat. Saya nak daging mata pinang satu. Apa no really? Kau ni nak cepat je. Kau cepat pergilah. No. Siapa tu? Siapa pula yang matikan elektrik ni? Takkan aku yang kena pergi? No. App. Kau takut kau cakap. Punyalah. Padahal orang kedai ni, aku tak pernah lagi jumpa orang kedai suruh pelanggan ni buat. Sambung je lah. Dapat flashlight no. 3 fuse. Kita perlukan 3 fuse. Ingat daging besar sekali aku nak. Flashlight dia tak berapa terang pun. Aku boleh nampak lagi. No. Gelap no. Weh, gelap no. Aku takkan jumpa apa-apa kan. Please. Kamu jangan. Daging no. Stop. Okay. No, daging no. Banyaknya daging no. No, tak ada apa-apa kat sini. Bazir je aku datang sini. No, aku takut no. Kita takut Mo. Kenapa muzik tu berhenti? Kenapa ada darah kat sini? Hati, kuatkan diri. Kuatkan hatimu, hati. Tak. Kenapa store dia besar gila? Serius besar gila store dia ni. Aku tak jumpa apa-apa ni. Cat food. Mimo. Hai Mimo. Mana fuse? Apa tu? Aku nak fuse. Ya. Apa? Botol apa ni? Botol ni pun kau nak bring back memories. Aku dalam tengah boleh bayangkan kau flashback time kau tengah seram. Macam mana? Nampak dengan ayah. Okay, so aku rasa kita bukan tak ada ayah, tapi ayah dia kaki minum, kaki mabuk. Mak kita bunuh diri sebab ayah. Ingat korang ni, jangan minum. Kena minum Coca-Cola. Jangan minum benda yang menghayakan. Claire? Apa Claire? So maksudnya nama aku Claire. Nama aku Okay, tak ada orang. Aku ingat ada orang tadi. Okay, 2/3. Tak, kenapa lagi gelap daripada tadi ni no?
Eh. Hello. Okay, mana pintu keluar? Pintu ni memang terbuka. Oh, aku buka betul. Okay, aku tak jumpa lagi satu mana fuse. Aku rasa mungkin kat sini. Ini fuse box. Okay. Jadi aku perlukan lagi satu fuse. Bilik apa pula ni? Kenapa? Kenapa muzik dia berhenti? Okay, ni dia fuse. Nice. Okay, let's go. Okay, dah cukup fuse. Okay. Yeah, nice. Kita dah ada lampu. Okay. Bang, saya dah siap. Okay. Ya. Apakah? Bang. Siapa buat abang macam ni, bang? Bang. Siapa buat abang macam ni? Jangan aku lari. Aku nak pergi dari sini. Kenapa hujan? Kenapa benda tu berlampu? Kenapa semua ni gelap? Kenapa ada telefon kat sini? Hello, angkat. Angkat bang, angkat. Saya takut bang. Saya takut. Phone tak boleh pakai pula. Bunyi apa tu? Bunyi apa tu? Aku nak hide ke mana? Kat situ rupanya aku nak hide. Cepat. Aku tak tahu dia kat mana. Kena hide cepat. Diam. Kalau ada kat luar. Okay, aku rasa dia dah lari keluar. Kereta kau kat mana? Pergi. Okay, aku nak lalu mana? Okay, aku serang. Okay, kena lalu office pula. No. Kenapa kau kena lalu sini? Tak boleh ke kau pergi tempat lain? Oh, elevator boleh pakai. Nice. Sekejap. Bunyi dia kuat sangat sampai aku terkejut. No. Lagi gelap no. Serius lah. Ini dah kira pecah masuk tau. Tutup pintu. Apa ni? Dia kata don't tell me to. Maksudnya ada budak yang sembunyi dekat sini lah.
Tak, kenapa ada bunyi tu? Aku risau betul. Ada apa-apa ke aku boleh dapat kat sini? Macam tak ada je. Tak ada apa-apa kita boleh dapat kat situ No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Kau pergi, kau pergi. Betul kau lalu ni. No, makin gelap. No. No. Aku kat mana ni? Basement. Kita kena pergi basement. Itu je jalan kita. Itu je jalan kita. Cepat. Kau boleh lagi jalan macam ni je. Ni apa tu? Ni apa tu? No. No, 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 no. Kenapa aku pusing belakang ni? Ya Allah, aku takut. Aku takut. No, kenapa makin gelap? Kenapa aku dengar ada orang bunyi ni? Apa tu? Siapa? Siapakah? Siapa ni? Orang yang hilang ke? Ni mesti semua orang yang hilang. Dia orang yang aku kena pergi. Aku kena pergi sekarang. Aku kena pergi sekarang. Memang aku kena pergi sekarang. Cepat. Go, go, go. Tutup pintu, tutup pintu. Tutup pintu. Go, 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 go. Kita dah keluar daripada rumah, daripada tempat berhantu ni. Cepat, 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 cepat. Okey, betul kan aku buat apa? Okey. So, kita kena pergi bahagian atas ni. Ada gas station. Oh, okey, kita pergi gas station tu. Okay, so kereta kita dekat situ. Okay. Nah, kau nak naik kereta, kau pergi je naik kereta. Kereta pun tak ada kita macam mana. Okay, so kita kena pergi naik atas. Dan kita go. Tak, kenapa tak boleh lari? Kau boleh lari. Aku kan tak boleh lari tadi. Go. Pergi. Jangan tengok belakang. Jangan tengok belakang. Okay, dia kata ada laluan dekat sini, tapi aku tak tahu mana laluan ni. Ya, betul. Rasa ni laluan dia. No. Dalam hutan pula. Okay, aku dengar banyak bunyi. Kenapa ada banyak bunyi ni? Aku tak kisah, aku nak lari je daripada sini. Nak pergi sini pun kena lalu kawasan hutan ni. Pergi. Ini apa tu? Siapa show tu? Show tu. Diam, aku tak nak dengar. Aku tak nak dengar. Larilah, aku dah tahu kau kat sini, lari. Kenapa kau masih lagi lenggong-lenggong ni? Jangan sampai. Okay, nice. Okay. Bang, isi minyak. Ada minyak tak? Please. Saya nak minyak. Bang. Hello.
Kena pergi dia jongang. Bang, please ada orang ikut saya. Saya nak ke polis. Cepat. Tak ada masa nak tanya nama. Oh, aku ingat aku dengar bunyi tu tadi. Pakai Claire lah. Nama betul. Okay. Ya, saya nak abang call polis. Ada orang ikut saya dan saya perlukan gas. Baik, cepat. Dah. Lepas tu aku geram betul dengan orang yang rasa main-main. Dia macam nampak. Kalau lah abang pergi tempat sana tadi tu, tempat bangunan tadi tu, abang dah tahu dah. Abang pun seram. Abang pun terkencing kat situ. Kau nak pernah aku pergi balik tempat situ. Kau biar betul. Lepas tu kau okey kan je. Kau serius lah. No. Kita kena pergi sana balik. Aku benci betul orang yang main-main ni. Dia kata side aku. Sini ke? Kena pergi sini. Tak, sekarang ni kau duduk kat sini. Tapi kau tak tahu kat sini, kawasan sini ada pembunuh. Pelik. Go. Pergi. Ini kalau jadi apa-apa dekat orang ni, pembunuh tu memang fast hand. Bang, kenapa gelap pula ni tiba-tiba ni? Nah, evidence. Nah. Kenapa? Kau terkencik ke? Baru kau tahu. Okay. Saya perlukan kisah bang. Saya nak hidupkan kereta saya. Abang lah tolong isikan. Abang dengan saya lah, dua-dua. Abang ni lagi penakut daripada saya ni, kenapa? Lemah dua abang ni. Lemah. Saya ni lagi daripada abang. Okay, kita isi cepat. Nak kena juga isi jauh-jauh. Okay. Jangan ada siapa-siapa datang. Okay. Kita nak kena ikut belakang pula. Belakang mana pula ni? Kena ikut sini ke? Ni bukan. Siapa tu? Aku nak shift, aku tekan A dah, aku panik. Pergi. Ada bunyi ni masalahnya, aku tak tahu bunyi apa. Bang! Baru burn! No, baru burn! Apa botak? Kalau aku pergi, aku naik kereta polis tu, aku pergi daripada sini. Cepat. Jangan. Duduk diam. No. Pergi. Cepat. Dudukkan enjin, pergi daripada situ. Cepat. Okay, kita tengah bawa kereta.
Okay. Kita kena kawal kereta. Okay. Kita dah lepas daripada situ. Dah kenapa pula kita ni? Kenapa kita berhenti sini? Kenapa? Kenapa? No. Saya putus no. Kita bawa je kereta kita sampai. Kita boleh. Dah dekat dah. Kereta rosak ke apa pasal dia? Tak selamatkan diri kita. Okay, kita bawa kereta. Okay, kita dah sampai. Kalau aku jadi kau, aku tak buat serial tau. Benda pertama aku buat, aku call polis juga. Kita pergi ke rumah aku. Okay, so kita buat serial. Tuang serial apa tu? Chocolate breakfast. Tengah-tengah malam makan serial Oh, bunyi dia. Mandi. Kunci pintu. Kunci pintu. Tak ada kunci pintu ke? Tak ada kunci pintu pula. Sabun di bilik mandi. Sabun di bilik mandi. Berwarna dan orkid, bagus untuk rambut. Sabar kan? Suruh kita buka news. Kenapa terbuka macam tu? Kenapa kau punya apartment ni terbuka macam tu? Police officer Ruben has been confirmed dead. He was earlier this evening found by the gas station near Community Park with 3 stab wounds in the chest and 2 by the neck. The police have searched the area but have not found any more evidence to who could be the murderer. Ruben tak ada. Boleh tidur Kau bayangkan kau boleh tidur waktu macam ni. Siapa pula tu? Aku nak tidur. Boleh balik. No, tak boleh tidur. Nak tengok pula siapa dekat situ. Kau ada shotgun. Kau ada pistol. Siapa tu? Aku tak tutup jalan ni ke? Siapa tu? Ya, tak ada orang pula. Dah sekali je tengok. Tak ada orang. Dia kat belakang aku ke? Dia kat belakang aku. Siapa tu? Ayah kita ke? Jadi kita balik pun kita kena bunuh juga. Okay, game. Okay. So maksudnya bapak dia, ayah dia bunuh mak dia. Dan bila dia macam tu, okay, so maksudnya dia ni minum, dia ambil dadah. Lepas tu maksudnya clan ni kena bully korang. Okay, so dia kata ayah kita benci kita. I barely even recognize him in that toy store. Toy store? So maksudnya orang yang aku cakap pembunuh tu bapak dia, yang dekat kedai mainan tu, itu dia.
Oh my god. What a twist. Okay korang, itu saja untuk game The Shopping List ni. So kalau korang suka konten macam ni, sila like, komen dan subscribe. So terima kasih, itu saja from Zeno out. Terima kasih.